Sok. Kapu. Sok. Oh, dah. Juga. Ha. Akhirnya. Ha, dia ada. Dia ada. Aku baru lalu tu saat ni. Baru lalu tu dah patah tu dah. Besar. Ui, besar. Tekan pula. Ha, tekan pula. Duduk dia, bersidur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Welcome back to Shadow English. So kita bertemu lagi di episod yang terbaru. Sudah sekian lama jambatan di bawah jambatan telah dinotiskan tiada apa-apa segala mak nenek panggil apa aktiviti di bawah jambatan. So kita main lari di Kelong lah. Option yang seterusnya kita main mancing di Kelong ataupun menebing. Kita tengoklah sebab di bawah jambatan pun demi keselamatan bersama. So tak boleh nak turun. Segala aktiviti di bawah jambatan tak boleh nak turun. Sama ada berkayak ke apa-apa. Boleh berkayak, boleh naik boat, boleh, tapi jangan menghampiri lah. Untuk menjaga kesinambungan keselamatan kita bersama. Ya betul, radius 500 meter. Jangan rapat dengan tebing. Dia punya notis daripada pihak yang berkenaan. So tak boleh lah. So kita menghormati keputusan yang telah dikeluarkan, keputusan yang telah dimuktamadkan. So kita berpuas hati, kita respect lah, okey. So alhamdulillah ini hari kita masih lagi berkomplot bersama dengan cikgu kita, Abang Syidi kita, Abang Bobby kita. So mereka tengah bersantapan di pagi hari. So tu kita tengoklah keadaan dia ini hari. Sama ada ikan masih kenal aku lagi ke tak. Stay tune sehingga ke penghujung episod ini kali. Kita tengok menjadi tak menjadi. Kita menduga di kawasan Teluk Bahang, Pulau Pinang. Okey. Masih dikerungi oleh angler-angler daripada di pelosok kawasan utara, kawasan selatan, kawasan tengah. Kita menung buat kita. Oh, insya-Allah. So kita teknik kita ini hari kita nak cuba casting dulu. Tengok kalau ada setup. Angga okey, siap Angga. Oh, jumpa lagi kita. Sudah makan belum Angga? Sudah makan belum? Okey baik. Keluluk ni daripada jeti tadi tu. Jemai ikut sampai ke tengah ni. Oh, menatang apa ni tu orang aku ni? Manis sangat tu. Oh, manis sangat tu. Tuang baru beli orang Angga tu. Steady je. Cuba. Patah ke? Patah sini. Oh, patah. Patah ke keluar? Patah ni. Patah. Terkeluar ni, terkeluar. Oh, patah. Dia ribet ni. Oh, ni sudah. Dia ribet. Baru beli saja petang kali ni. Alamak. Baru beli, boleh claim ni? Ha? Boleh claim? Boleh claim ah? Boleh claim sebab baru beli kan. Lepas tu tengok benda takkan seminggu baru beli dah kosong kan. Betul. Baik, sama dia. Dia ribet ni. Terkeluar sini kan. Sini semua cara ni. Ni kerusi kedua lah. Kursi kedua dah. Pertama sini punya itu kayu ya. Bro Betul. Tapi dah ada dia claim 12 apa? 24 jam apa ni awak. Kalau tengah ni botak dia bateri dia kan. Ramai tengah buat setup. Koyan. Satu depa Koyan. Oh ya lah, lagi. Jason, sudah makan belum? Makan. Sudah makan dah? Kasih pan dulu lah. Okey, boleh. Jenahak. Oh, pakai plug tau. Pakai plug motor. Ya. Benda boleh jimat mesti kena ni lah. Apa batu ladung mahal. Betul, benda boleh jimat apa kita nak rugi dia Angga. Ya. Jangan saya mau lalu bawah. Jangan angkatlah. Jangan saya lambung langkah tak mau. Okey ni ah. Okey baik, tak Angga. Ada apa dah? Mari beli 30 tu. Kita nak try casting tengok. Tengok geng. Tu. Pakai drum. No, ini kalau kena kapur memang senyum ni kan. Memang
Tak bagi can lah, pump like man lah. Dia punya rod sudah terjun dalam lubang tu itu. Okey, baik. So kita teruskan. Kita teruskan kita punya sesi untuk cuba try kasih tengok. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Balingan pertama, bismillah. Kita cuba try kasih tengok. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Cuba tengok. Kita tengok kalau ada sekat ikut ke apa ke. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Tengok, nak tahu kalau ada sekat ke, senangi ke, turun. Bismillah. Oleh kerana lama kita tak cuba turun di kawasan perairan Pulau Pinang, so kita cuba menduga di kawasan perairan Pulau Pinang di Teluk Bahang ni. Sejarah panggil apa di Teluk Bahang ni, sekat 5-6 kilo. Nak tahu kalau ada sekat mai, insya-Allah. Ada kalau ada kelibat senangin kan. Bismillah. So seperti biasa geng, seperti biasa untuk setup ini kali seperti biasa aku tak akan lepas dengan setup kegemaran aku, iaitu setup panggil apa, full set Team Siok. Okey. Okey ke? Okey. Jalan elok ke? Takut jauh lui. Bismillah. Boleh? Duduk kat sini boleh ya? Boleh. Kita kasihnya. Try kasih dulu tengok. Boleh? Dia ada. Di situ lah lagi makan. Confirm. Bismillah. Tuh. Semua ruk memang ruk. Ruk padu-padu ni. Tengok. Ocean tu. Bukan Okuma. Semua ruk padu-padu ni. Tahu dalam ni ada. Mau Jensen noh? Mana tahu kalau dalam ni ada? Kalau ada punya. Kan? Ini bawah kadang-kadang ikan besar semua. Semua bawah-bawah ni ikan besar. Semua tunggu makan. Jensen kata bawah-bawah ni ikan besar. Kita cuba tengok. Oi, Ruk Bang Syedi. Ruk Bang Syedi on ni. Ruk Bang Syedi.
Ha? Ikan makan. Ikan makan. Ikan makan ni. Kami nampak dia tarik. Tak tahu ya aku. Ha? Oh, jadi. Tak ada batang panjang. Batang panjang dia tak risau. Yang tu lah. Dalam juk tu ada ikan lah. Tu, ada ikan lah. Dalam tu. Ada ikan lah. Nampak kelibat nak ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Titi pun kecil sangat. Kayau tergeleceh lagi belum. Ambil ni double. Ni double tak ada tergeleceh sangat. Kecil sangat tu lagi belum. Mandi awal. Tangan lak tu. Tangan cukup-cukup lak tu. Dia belah ikan. Oh. Oh, tangan cukup-cukup lak tu. Tak kira ikan apa pun jadi lesen. Lesen tu yang penting tu. Semua pun okey lah. Cantik. Ha. Akhirnya lesen sudah dapat. Wah, duk isak. Tak kira lah ikan apa pun. Duk isak. Yes, ikan jos. Oh, dia geng. Akhirnya. Oh, ini kalau jenuh Nick minjik ni. Geng. Aduh. Jadi karano. Jadi karano. Itu kaji juga. Kita punya killer dah siap dah geng. Tak tahulah ni. Okey, kita menggunakan SP. Ini insurans. Ni ko ilmu cikgu Nick tu. Ni polo. Bismillah. Oh, SP molek elok. Clear elok. Okey, kita dah guna, kita dah keluar killer kita punya.
Cuba pakai ni tengok. Tengok jadi ke tak jadi. Ikan apa tu? Ikan apa tu? Nah, tu dia. Ya, mantap. Besar tu. Oh. Kat ni. No, nampak. Dia Kimco dia. Tak nampak. Kita bunga. Ya. Cikgu Jasmine cukup suka. Kita try pengikut itu tengok. Fish anyway. Might as well. Abang buat kita dah strike. Ikan apakah itu? Ya, bolo ikan mahal. Ikan mahal. Sekilo 60, 70 lah ni. Dia tekak mata puluh pun nak kena. Oh nak jadi. Dia. Saiz ni masih sedap lah digoreng. Kasih panas satu kali. Oh, pancok. Tak, ikan bolo ikan mahal. Sekilo 60, 70 bang. Mah.
Mana ni? Hah, dia ada. Dia ada. Aku baru lalu hari tu saat ni. Baru lalu tu dah patah rod dah. Patah rod tu. Ada. Patah rod. Oh, tiada mik ya. Ada 2 mik. Ini. Ada. Dia bawa masuk bawah tu. Wah. Wow dia. Wow, cakap. Oh, cakap. Tahu elok. Cakap. Hati. Oh, nak biar ke tangan memang lah. Memang tangan lah. Bro, sudah betak ni. Oh. Cakap. Oh, besar Oh, kasak. Oi. Bagi dia melayang dulu. Layan dulu. Oh my god. Oh. Oi. Kasih melayang. Oh, kau suka. Tunggu. Oh, padu. Udang. Udah hidup. Hello. Mantap Jason. Baik, terbaik. Bagi melayang. Okey, so. Ayo. Bagi melayang. Sikit tu. Oh, gila besar gila ni. Bagi melayang. Okey, cun. Kalah. Oh, steady ah. Mantap ah. Oh. Mantap ah. Oh. Dah. Tukang sauk. Ini dia owner dah. Oh, tu biro lai. Oh dah. Oh. Padu. Kita timbang. Kita timbang. Sabar dia ada. Dah. Ya, Allah sikit lekat. Tarik ni mah. Allah, lekat sikit ah. Nak kata nama rezeki tu. Tu dia, geng. Oh dia. Ha. Ni dia. Ha, ini macam ah. Ni macam ah. Oh dia. Boleh buat Ini kuning. Ini memang liat ah. Sirik dah lilit. Sirik dia tu warna kuning. Ni kat sini. Okey. Warna rosak. Oh. Jason. Wah, berat ni. Oh, ya berat tu. Finally lah, came back already lah. Dia main balik. Oh, 5 kilo tepat tu. 5 kilo tepat tu. 5 kilo lah. 5 kilo. Oh, 5 kilo tepat tu. Up sama up. Thumbs up. Oh, sekali lagi ya. Oh. Besar. Iya. Saya tahu lah. Ada tarik ni kasar. Tarik punya kasar. Sini punya duri tarik semua kasar-kasar punya. Oh. Mau. Power bro. Hah? Power. No big piece, huh? No lah. Don't want big piece lah actually. Okay, one more duri for you, man. There? Kami collect duri only, bro. Tekan pula. Duduk dia, Bushido. Bushido dah. Oh. Haji Durian tu kalau macam tu, kalau Bushido, aku tak pergi lah.
Kasak. Wih, besar. Wih, mel. Dengki. Dia. Benda yang dicari akhirnya. Dengki. Dia sekeh gitu lah tu. Gantung masuk. Ya. Kan dengki lah. Dengki. Dia sekeh. Kitang. Sudah apa makan ni? Oh, isi mana ya? Ui. Tak kitang pak better. Betul dah kitang kau. Ni upgrade sikit pada kitang. Not bad lah. Ni ada itu apa? Rotun lah ni. Ha? Dah sama. Sama ada duri juga. Try kan. Nak rasa boleh. Ni nyut dah ni. Tapi tarik dia lagi kuat. Dia duk main layang atas tau. Dia tak ada bawah. Ni aku gantung ni baru ambil. Dia duk atas. Aku nak nampak lubang tu besar-besar lah. Nak pindah tu, bang. Nak pindah kat lubang tu. Dia nak pindah kat lubang tu, kau tahu. Pakai tak pindah lah sini. Dah pasal tengok dia masuk kita main gantung lah. Steady lah. Bila aku Okey lah ni. Oh, saya macam ni okey. okey lah. Not bad lah. Okey. Dah tahan lah. Kasi punch lah. Sipan lah. Sipan je lah. Mana bung. Tak aku dah. Okay gang. So kita cuba guna teknik udang seret tengok. Okay. Wah, lagi. Okay, kita cuba try udang seret tengok jadi macam mana. InsyaAllah kalau menjadi. Kita dah cuba teknik casting, kita dah cuba teknik gewang. Kamu Bawa pergi belah soncong. Ya Allah. kita cuba try teknik udang seret nak jadi macam mana. Bismillah. Dah lah masa tu aku bisu. Oh, dah. Bisu. Tu bisu belakang badan masa tu. Pecah bisu. Kalau udang seret ni ada. Tu dia sahabat kita dah naik dah tanda. Sini sikit lah. Dah naik dah tanda geng, kasih punch. Mantap lah. Sudah naik tanda nak jenahak. Dia sudah ada lesen tu. Okey lah. Oh, not bad. Okey lah. More duri for you ah. Not bad lah. Duri ni tak sedap, jangan ambil. Tak sedap lah ni. Lagi duri putih. Tengok geng. Kasar oi. Ni dia. Kapu. Punya besar.
包里掏 Sok sok sok. Kapu kapu. Sok. Wah, dah. Juga. Apa tu? Wah, ni kan. Sampah lah. Ai. Oh. Sangkut. Sangkut. Langit. Kayu kali. Kayu kotak. Dia ada ni ikan tapi dia lambat sikit buka mulut. Ayak sejuk ni. Ayak sejuk ni. Tengah malam lagi berayak panas.